Ada yang kata kerajaan patut campur tangan dalam isu mengawal harga ubat di farmasi contohnya. Pandangan doktor sendiri macam mana? Itulah yang saya katakan, bila dia bawa hal ni, sebab farmasi pun dia mengimport. Dia mengimport dan dia sebenarnya bukan penghilang. Di manakah keupayaan kita untuk mengeluarkan ubat kita sendiri? Memang susah lah. Memang susah. So benda ni lah, bagi saya, security perubatan ni kita perlu lihat dengan serius. Dia security perubatan ni sama penting dengan security makanan. Kita lebih concern pada security makanan. Ada beras ke, ada bawang ke, ada daging ke, ada ayam kan. Tapi how about perubatan? Tambah lagi bila saya kata nanti Malaysia akan menjadi negara menua. Apa persediaan kita sebenarnya doktor bila kita tahu harga ubat contohnya akan meningkat? Dia masalah kewangan sebenarnya. Beban kewangannya. Kalau kita lihat pun harga ubat, ya, apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan itu betul. Cumanya dari segi jaminan tu adalah di pihak kerajaan. Di mana hospital maupun klinik kerajaan, insya-Allah tak ada masalah dari segi bekalan ubat. Tetapi untuk klinik-klinik swasta, hospital swasta, ubat balan itu mungkin menjadi masalah. Ada satu kenyataan lagi, ada dua benda bersangkutan dengan industri perubatan ni. Pertama, doktor pun sekarang dah bawa Grab nak top up. Ada baca kan? Saya ada perasan. Kedua, 70% dia kata, tak silap saya, kebanyakan klinik-klinik private 70% tak boleh nak survive. Sebab orang mungkin dah kurang, orang cuba mengelakkan datang, orang pergi ke farmasi beli ubat yang murah, alternatif nak sini, ubat tradisional dan sebagainya kan. Jadi kecuali dia teruk sangat baru dia pergi ke klinik dan sebagainya. Jadi inilah satu benda menunjukkan betapa industri ini juga menghadapi masalah di sini yang kita tak lihat. Dan saya terkejut je bila doktor ni, actually doktor ni gaji dia okey, medical doctor lah, bukan saya lecturer lain. Dia paksa bawa Grab untuk top up dia punya kos sara hidup dia, belanja dia, bukan hanya sebagai seorang doktor tapi tak cukup. Ini satu benda yang serius lah.